Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terlebih dahulu kita mula majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang berbahagia pengurusi surah Al-Mujahidin, Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Adik Tuan Kuasa Surau, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para asatidah, Tuan-Tuan Guru, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah Muslimin dan Muslimat, tetamu Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan hidayahnya, al-maghfirah serta barakahnya. Tawakal kita semata-mata kepadanya demi redanya dunia dan akhirat. Kita bersyukur, amat-amat bersyukur, redha kepada Allah Subhanahu Taala yang memberi kesempatan kepada kita sebagai hamba yang mukallaf berada di bulan Muharram, pertengahan dah menuju kepada akhirnya bulan Muharram, yang menjadi tanda aras kepada perjuangan Rasulullah SAW, marhalah Makkiyah dengan marhalah Madaniyah. Alhamdulillah, kuliah kita pada hari ini sambung kuliah lepas. Bagaimana tajuk besar kita yang awal-awal dululah, Qanun Jenayah Syariah. 10 tahun lebih dah buat kuliah ni. Catatan buku saya bulan Ogos 2015, Qanun Jenayah Syariah. Hari ni dah 26 tahun 2026, 10 tahun lebih baca Qanun Jenayah Syariah. Tapi tak berlaku juga hukum wudu, hukum kisah, tak berlaku juga. Apa makna semua ni pada kita, tuan-tuan? Maknanya tututan mengaji ilmu ini fardu ain dan fardu kifayah berterusan. Cuma kadarnya bagaimana berlaku ataupun tidaknya itu ada sebab-sebabnya. Jadi hari ini kita sambung kuliah kita yang lepas. Salah satu perkara penting dalam perbahasan fuqaha, tengok mazhab Ahlussunnah khususnya dan mana-mana lah, kan, termasuk yang Syiah, bahawa pelaksanaan hukum jenayah ini terletak kepada pemerintah. Pelaksanaan hukum itu yang dia kata Qanun Jenayah Syariah itu kuasa pemerintah. Yang dibahas bawah tajuk khususnya ialah siasat syariah, dasar negara ataupun polisi negara. Tapi tugas ini ataupun kuasa ini, walaupun kuasa bidang kuasa kerajaan di bawah ketua negara, imam ataupun khalifah, tapi bukan khalifah yang melaksanakan tugas itu. Di zaman Rasulullah memanglah tugas dia, tapi Rasulullah melantik hakim dan qadi di zamannya. Maka hakim dan qadi itulah yang menjadi tonggak utama sejauh mana berlakunya keadilan dalam pelaksanaan hukum jenayah syariah
sejak dahulu hingga kini dan sampai bila-bila. Maka dalam bab ini kuliah yang lepas kita telah bincang syarat-syarat qadi, syarat-syarat hakim ataupun qadi. Kuliah yang lepas kita telah mengambil petikan daripada Nizamul Qada fi Syariatul Islamiyah oleh almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan. Walaupun dalam kitab Qanun Jenayah Syariah yang kita bincang dulu ada syarat ini, tapi syarat dia bukan tak cukup dah. Ta'liqnya, penjelasannya. Jadi dalam kuliah kita pada kali ini disambung tentang bagaimana diberi kepada tuan-tuan itu nota. Halamannya tidak berapa jelas tapi berdasar kepada catatan nombor. Ya, nombor 24, nombor 25, nombor 26, sampailah kepada nombor nombor yang ke berapa yang dekat tuan-tuan tu, nombor 41. Nombor 42 tu kita tak bincang dah. Jadi kita berdasar pada nombor-nombor itu. Nombor 24 hingga nombor 41. Kuasa yang melantik tu, nombor 42 tu kita dah bincang dulu secara ringkas. Kita nak tengok syarat ini. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah bincang dua syarat. Yang pertama syarat umur atau baligh, atau dalam bahasa kita yang mudahnya akil baligh. Orang Melayu sebut akil baligh, dia faham tu. Akil baligh ni maknanya orang tu boleh berkahwin. Dah kalau sebut akil baligh, dia tu boleh berkahwin, tu boleh buat menantu. Sah ibadat dia. Kalau tak akil baligh tak boleh. Tu ke tuan bila? Itu yang diberitahu pada kita. Antara syarat akil baligh itu ialah mereka bagi tahu ialah bermimpi. Bab mimpi ni kita macam mana ustaz cakap bab mimpi nak tentukan akil baligh. Tapi itulah yang ada dalam hadis. Baik. Jadi syarat yang pertama ni kita telah bincang. Akil baligh ataupun cukup umur. Cuma para fuqaha akan menentukan bagaimana nak tentu cukup umur ini. Maka dalam mazhab Syafi'i cukup umur ialah 15 tahun. 15 tahun berdasarkan kepada amalan Rasulullah SAW. Apabila Allah memerintahkan untuk melaksanakan perang Badar, maka Rasulullah membuat saklih orang muda yang umur 15 tahun ke atas layak untuk ke medan perang. Bawah pada 15 walaupun kurang satu hari, maka ulama mereka kata tak cukup syarat bagi perang. Masa apa ambil bab perang? Kerana perang merupakan kemuncak pelaksanaan hamba yang mukallaf. Maka kita dah faham perkara ini. Ahli ibadah hendaklah memenuhi syarat ini. Oleh kerana qadi merupakan ahli ibadah, maka syarat yang pertama ini menjadi syarat yang mesti ada. Tapi syarat cukup umur ataupun mukallaf ni ataupun akil baligh ini dia boleh gugur, boleh hilang. Boleh hilang, boleh gugur. Misalnya dia jadi nyanyuk, dia jadi gila, ataupun dia kena penyakit yang pitang yang menghalang seseorang itu melaksanakan tugas hamba ibadah. Bahkan para fuqaha menyatakan semasa orang itu tidur terangkat mukallafnya. Ini perbahasan para ulama. Jadi syarat yang kedua kita telah sebut dulu, iaitu Islam. Islam ni ada huraian yang terperinci oleh Abdul Karim Zaidan, di mana hujahnya ayat yang pertama itu ayat 141 An-Nisa, ya.
menyebut walam yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ini hujah ya para fuqaha yang dipetik oleh pengarang kitab ini, almarhum Dr. Abdul Karim Zaidan, di mana Allah tidak membenarkan sama sekali orang yang bukan Islam mengurus atau mengurus tadbir ataupun tadbir urus hal orang yang beriman. Ini dalam bahasa yang lain, Allah tidak memberi keizinan untuk orang bukan Islam mencampuri urusan orang Islam. Ini tuan-tuan jawab sendiri. Sejauh mana orang yang bukan Islam buat campuran, mencampuri urusan orang Islam. Jadi ini hujah yang besar ya. Tapi dia boleh memberi pandangan dalam masa yang sama jika ia ahlu zimmah. Jika ia menerima hakikat bahawa dia adalah mad'u, menjadi sasaran kepada dakwah Islamiah. Baik. Selain daripada itu, hakim ialah orang yang melaksanakan hukum-hukum syariat Islam. Kerana hakim, ia melaksanakan hukum-hukum Islam yang memenuhi Islam sebagai ad-din. Yang memenuhi Islam sebagai ad-din, bukan Islam yang dipahami dengan bahasa agama sahaja, pustak saja. Sekarang ni orang faham agama Islam sebagai agama dengan pengertian religion, bukan dengan pengertian ad-din. Jadi ada masalah. Jadi pengarang menyebut di situ jelas Islam sebagai ad-din, dan untuk melaksanakan tuntutan ad-din memerlukan kepada berimannya orang yang melaksanakannya itu terlebih dahulu. Takutkan Allah itulah yang akan menghalangnya daripada menyelewengkan pelaksanaan hukum yang betul ataupun hukum yang hak. Hal yang demikian ini tidak mungkin lahir daripada orang yang bukan Islam, yang tidak beriman dengan Islam sebagai ad-din. Bahkan boleh jadi kufurnya dengan Islam itu akan memesongkan secara sengaja menyalahi hukum-hukum Islam atau mempersendakannya pula. Oleh yang demikian tidak ada khilaf. Ini pengarang menyebut tidak ada khilaf. Itu perlu kita ambil faham, maklum. Tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha. Walaupun tidak jelaskan fuqaha tu ahli sunnah wal jamaah dan yang lain-lain termasuk Zaidiyah dalam Syiah, fuqaha sepakat tidak ada khilaf di kalangan para fuqaha tentang disyaratkan Islam bagi seseorang yang menjadi hakim ke atas orang Islam. Jelas, tidak ada khilaf. Tapi ada perbahasan di sana di kalangan para fuqaha berdasar kepada maslahah atau masalihul ibad. Baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, perhatikan orang bukan Islam menjadi hakim. Perhatikan orang bukan Islam menjadi hakim ke atas orang bukan Islam adalah tidak diharuskan. Istilahnya tidak diharuskan. Maksudnya tidak boleh. Tidak harus, tak boleh lah, kan? Bahkan dilarang menurut pendapat jumhur fuqaha. Ini pendapat jumhur fuqaha. Maknanya ada pendapat yang membolehkannya, mengharuskan. Tapi jumhurnya tak boleh. Tak boleh. Kerana Islam itu suatu syarat penting yang tidak dapat tidak
bagi seorang yang akan dilantik menjadi hakim, sama ada pengadilannya itu ke atas orang Islam atau bukan Islam. Bahkan kuasa hakim dan qadi itu, yang Islam itu, yang mukmin itu, bukan saja boleh menjatuhkan hukum pengadilan di mahkamah kepada orang Islam, bahkan diberi kuasa untuk mengadili hukum ke atas yang bukan Islam, sebagaimana yang telah kita bincang sebelum pada ini, ya. Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi ini yang dikatakan yang terkeluar daripada jumhur tu. Jumhurnya begitu, tapi yang tidak jumhur tu, sebahagian para fuqaha dalam mazhab Hanafi ataupun mazhab Abu Hanifah yang kita bincang dulu, orang perempuan boleh jadi hakim ataupun qadi, orang fasik boleh jadi hakim dan qadi, kan? Kita dah bincang dulu. Tapi ini bukan jumhur. Pendapat mazhab Hanafi ataupun mazhab yang diasaskan oleh Abu Hanifah berpendapat harus dilantik kafir zimmi. Disebut situ kafir zimmi, maknanya kafir yang ada perjanjian, dengan imam atau pemerintah atau kerajaan yang sah di sisi syarak, menjadi hakim untuk orang kafir zimmi sahaja. Di sini jelas dia kata boleh dilantik kafir zimmi menjadi hakim kepada orang kafir zimmi. Itu jelas, kan? Jelas, ini boleh. Hujah mereka ialah kerana kelayakan seseorang hakim sama jugalah dengan syarat-syarat seorang saksi, maka kafir zimmi layak menjadi saksi ke atas orang kafir zimmi yang lain. Jadi syarat saksi ini kita telah bincang dalam kuliah yang sebelum ni, mengikut pendapat Abu Hanifah. Oleh itu maka dia layak dilantik menjadi hakim khusus di kalangan mereka saja. Yang sebagaimana kita telah bincang dulu, bahawa pemerintah atau khalifah atau imam, ketua negara melantik qadi berdasar pada takhsisul qada. Kita dah bincang dulu. Berdasar kepada hak itulah, maka Abu Hanifah mengatakan boleh, harus melantik orang perempuan menjadi hakim ataupun qadi dalam bab takhsisul qada. Bukan semua, ada perkara-perkara yang tertentu, maka pemerintah boleh melantik qadi yang tertentu. Jadi dalam bab kafir zimmah ini boleh dilantik hakim di kalangan mereka untuk menjalankan hukum akan ke atas ahli zimmah. Ini bab takhsisul qada. Jadi kita telah bincang takhsisul qada. Itu kuasa khalifah, kuasa imam. Bahkan kepada qadi ataupun hakim kepada kalangan kita pun pemerintah boleh tentukan takhsisul qada. Yang kita telah bincang dulu, sama ada takhsis qada itu berasal pada bidang kuasa yang terhad, masa, tempoh masa, atau wilayahnya. Ada qadi besar, qadi daerah, ada qadi lita. Sebab kalau kita tengok di negara kita hari ini, qadi bukan dia jadi hakim saja, semua dia rangkum, kan? Semua dia rangkum semua. Qadi, juru nikah pun di bawah qadi juga, kan? Mana kalau ada hal-hal yang tentu, qadi boleh menikah. Baru kalau juru nikah, misalnya imam suku kita ni dah, dia di bawah qadi kan. Kalau juru nikah tu ada masyarakat, qadi boleh ambil alih. Juru nikah. Contoh, itu contoh nak bagi tahu bahawa itulah makna para fuqaha menjelaskan takhsisul qada. Kan? Jadi kita faham tu kuasa tu. Jadi walau bagaimanapun ia berdasar kepada masalih ataupun maslahat.
dalam bab siasah syar'iyah. Baik. Jadi jelas di sini bahawa mengikut Abu Hanifah boleh dilantik orang kafir zimmah, ahlu zimmah menjadi hakim kepada ahlu zimmah. Keadaannya sebagai hakim khas. Ini yang dimaksudkan takhsisul qada. Takhsisul qada itu iaitu hakim yang khas untuk mereka itu tidaklah menjejas dan memudaratkan kuasanya sebagaimana tidak terjejas dan mudarat ditentukan seseorang muslim dengan hanya menjadi hakim yang mengadili di kalangan beberapa individu bagi kelompok tertentu dari orang Islam. Jadi ada nota tu. Jadi nota di bawah tu kita tak bacalah. Nota di bawah tu itu rujukan pengarang. Jadi pengarang menulis kitab ini tuan-tuan, dia ada rujukan. Kita baca je lah. Agak kita nak buat tak. Jadi pahala kita pahala beramal dengan apa yang ditulis itu. Sekurang-kurangnya termasuk dalam hak fardu ain dan fardu kifayah walaupun kita bukan qadi. Ya. Sebagai hamba Allah walaupun kita bukan hakim dan bukan qadi, apabila kita berjumpa dengan perintah Allah, suruhan dan larangannya, sebenarnya kita menjadi hakim dan qadi kepada diri kita. Itulah yang menjadi fardu ain tu. Hakim kepada diri kita, tuan-tuan. Jangan tunggu qadi bagi tahu kepada kita. Kita sendiri jadi hakim kepada diri kita. Hari ini sembahyang subuh takkan nak tanya qadi. Kita yang menjadi hakim kepada diri kita, aku wajib sembahyang subuh hari ini. Itu contoh. Kan? Contoh. Jadi yang lain pun samalah. Itu martabat fardu ain, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ataupun saya sendiri mari sembahyang subuh dengan keadaan yang jahil, salah. Tak memenuhi fardu ain. Itu hikmah mengapa jawatan seperti ini merakumi fardu ain dan fardu kifayah yang perlu kita fahami, walaupun secara fardu kifayahnya kita bukan hakim, kita bukan qadi. Secara fardu kifayahnya kita bukan jadi tu imam di sini, kita jadi makmum. Tapi dari segi ilmu wajib tahu fardu ain jadi imam itu walaupun kita bukan imam. Yang makmum mimba abi aula lah, kan? Itu prinsip yang kita faham dalam perbahasan para fuqaha, khususnya dalam bab yang kita bincang hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang rajih, yang kuat lah, yang rajih, yang kuat, yang dominan, ataupun di sini yang muktamadnya ialah pendapat jumhur fuqaha. Fuqaha di sini ialah ahli-ahli fiqh. Kita ni baru mengaji fiqh, ya baru, bukan ahli fiqh. Mengaji fiqh 2-3 baris dah saya di fuqaha, jauh dah. Tak dah. Itu fardu ain baru tu. Bab wuduk, bab taharah pun kita tak habis kan. Jadi itu fuqaha, para fuqaha. Jumhur fuqaha lah yang lebih menjadi hujah yang kuat. Maka tidak harus kuasa kehakiman dalam negara Islam disandang kecuali oleh orang Islam saja. Ini jelaslah. Sama ada kehakiman untuk orang Islam maupun bukan Islam, kerana undang-undang yang mesti dilaksanakan dalam negara Islam itu ialah undang-undang Islam atau undang-undang Allah Subhanahu taala yang memenuhi Islam sebagai ad-din, seperti mana kami tegaskan, dan tidak ada yang layak melaksanakan Islam sebagai ad-din ini melainkan orang yang beriman dengannya, iaitu seorang muslim. Dan di satu aspek yang lain pula, negara Islam berdiri di atas asas prinsip kesatuan undang-undang.
wahdatus syariah, wahdatul hukum, dan kesatuan kehakiman. Jelas. Kalau dalam pengajian akhlak ataupun tasawuf, ada istilah wahdatullah, kesatuan Allah. Apabila kita bincang tentang tauhid, walaupun perbahasan tauhid itu ilmunya tauhid af'al, tauhid sifat dan tauhid zat, memang begitu, tapi kesemuanya itu termasuk wahdatullah. Kalau tidak, ia jadi syirik terhadap Allah Ta'ala. Bahas tentang afal Allah terpisah dengan sifat Allah. Bahas tentang sifat afal Allah terpisah dengan zat Allah. Dia kena wahdatullah, zat. Itu dari segi akidah. Akidah tauhid. Di sini dari sudut pelaksanaan hukum, kena ada kesatuan hukum, wahdatul hukm, ataupun dalam bahasa yang lain wahdatul syariat Rasulullah SAW itu padu. Syariat Muhammad SAW, walaupun ada dalam syariat Rasulullah SAW itu yang diambil daripada syariat Nabi Ibrahim misalnya, tapi dia tetap di bawah jenama wahdatul syariat, kesatuan syariat Rasulullah SAW. Tak boleh kita letak dalam syariat Nabi Ibrahim ke, Nabi Isa ke, Nabi apa ke, tak. Mesti tegas di situ. Ini adalah prinsip Islam sebagai ad-din. Jadi tak boleh orang menyamakan semua agama sama je. Betul belaka? Terutama agama wahyu dah, semua betul. Betul lah. Tapi dari segi syariat, orang yang menolak Muhammad sebagai Rasulullah berarti dia menolak wahdatul syariat. Termasuk yang kita bicara hari ini tentang hukum hakam Allah Ta'ala, dia dicatukan, boleh ke tu? Bersatu di bawah Al-Quranul Karim. Tuan-tuan dan puan sekalian, maka jelas di sini konsep kesatuan kehakiman. Jadi bagaimana nak faham tu? Itu berasal kepada amalan dan tindakan. Maka sebab itulah ada istilah qanun jenayah, qanun syariah. Supaya apa? Supaya dia ada kesatuan bagaimana apabila hendak dilaksanakan hukum pakai itu, ada keserakaman, ada tata caranya, ada etikanya, ataupun dalam bahasa Al-Mawardi adab qadi. Qadi itu ada adab-adab dia. Tujuannya ialah untuk kesatuan kehakiman. Walaupun maksud kesatuan itu bukan menafikan khilaf, tak. Khilaf tu ada dalam kesatuan. Jangan khilaf terkeluar daripada kesatuan. Ini orang bincang. Jadi kita serahlah kepada tuan-tuan. Jadi bagaimana nak mengambil faham konsep kesatuan ummah umpamanya. Konsep kesatuan di sini kesatuan kehakiman. Ini bahasa-bahasa yang dibahas, diperkukuhkan oleh para fuqaha yang mahu melihat umat Islam ini di bawah jenama umat Muhammad SAW. Undang-undang yang wajib dijalankan dalam sesuatu mahkamah negara Islam ialah undang-undang Islam. Kalau kita membenarkan orang yang bukan Islam memegang jawatan kehakiman, undang-undang manakah yang dia akan jalankan sedangkan dia bukan orang yang beriman, bukan yang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah? Macam mana kita nak letakkan dia melaksanakan tugas ini? Maka sebab itulah hujah ini kuat kepada mazhab Abu Hanifah. Boleh dilatih hakim di kalangan orang fasik sebab dia iman. Syarat Islam ada, cuma dia fasik. Bagaimana yang dihuraikan
Tetapi semasa dia menjalankan hukum itu, mesti hukum yang ada dalam Al-Quran. Mesti menjalankan hukum seperti yang ada dalam Al-Quran. Sebagaimana yang kita buat contoh, kan? Contoh yang mudah lah, kan? Sesiapa ayah yang nak jadi wali, hukum asalnya dia tak boleh yang fasik. Jadi bagaimana nak sesat, maka dia adakan kaedah supaya istighfar. Orang yang nak jadi wali itu istighfar, bertaubat, berat, maka sah lah ketika itu dia sebagai wali. Walaupun sebelum pada dia tak pernah sembahyang pun, pakai seluar pendek. Pakai seluar pendek ni pasik tuan-tuan, terbuka orak. Yo. Kan? Betul ke Tok Iman? Tok Iman hadapi masalah ni. Kan? Hadapi imam juru nikah. Di Terengganu juru nikah yang panggil jawatan naib qadi. Besar tu. Bawah pada qadi dia. Tapi kerja dia tukar nikah je. Bukan menentukan hukum kan. Orang nak nikah cari dia. Besar makna naib qadi. Itu ada perbahasan tentang bidang tugas kehakiman nanti. Itu lain panjang ceritanya. Baiklah. Jadi ini jelas kepada kita bahawa pendapat jumhur itu yang lebih aula, yang lebih muktamad, manakala pendapat yang bukan jumhur itu bukan salah, tapi ketika ada maslahah, ketika yang berada dalam keadaan yang darurah, maka yang tidak jumhur itu diguna pakai. Inilah kedudukan para fuqaha membicarakan soal-soal seperti ini, tuan-tuan. Maka jelas di sini, saya tak perlu baca panjang yang disebutkan takhsisul qada kepada ahlu zimmah boleh dilantik, pemerintah melantik hakim di kalangan ahlu zimmah. Ahlu zimmah. Tapi apabila melibatkan hak orang Islam tak boleh. Mutlak. Tak ada khilaf. Dalam bahasa lain tak ada khilaf. Ya, jadi ada perbahasan syarat Islam itu menjadi tidak khilaf untuk hakim kepada orang Islam. Tetapi hakim kepada ahlu zimmah tidak semesti, tidak dikenakan syarat Islam tu. Senang kita faham. Seperti pendapat Abu Hanifah. Seperti pendapat Abu Hanifah. Tapi mengikut jumhur lebih aula, lebih utama. Walaupun ahli zimmah kan melibatkan ayat, hakim mestilah hakim Islam. Sebab dia lebih adil, lebih aula, lebih utama. Ini kita bahas panjanglah bahas tentang bab ini. Kita tengok poin 30 itu untuk kita ambil perhatian, iaitu kritikan terhadap jawapan yang sejauh mana syarat Islam itu menjadi syarat dalam praktikan qadi. Jelas. Jelas ya. Mana yang kata tidak ada khilaf, mana yang khilaf, mana yang jumhur, mana pendapat Abu Hanifah. Jelas pada kita. Maka berdasarkan kepada perbahasan itu ada kritikan lah. Ada kontra, ada pro, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ataupun ada perbahasan yang terperinci. Kita dah masuk waktu surut, tuan-tuan. Saya minta izin sikit lagi. Kerana ini amanah ilmu. Kita dah bagi nota tapi kita tak bincang. Ada kemungkinan orang akan kata, ini dah jadi perkara lain dah, perbahasan. Meraihkan ahlu zimmah dalam urusan agama dan kepercayaan mereka itu seperti nikah kahwin. Memastikan mereka itu dilantik sebagai hakim dalam urusan-urusan di kalangan mereka, maka negara hendaklah melantik
hakim dari kalangan mereka untuk mengadili kes-kes yang berkaitan dengan mereka. Lebih-lebih lagi kaedah fiqhiyah, kaedah fiqh, qawaid fiqhiyah mengatakan umirna bitarkihim wa ma yadinuna. Ini kaedah fiqh, ya. Kita disuruh membiarkan mereka dengan urusan agama mereka. Dah ada isyarat dah, ya. Pengarang menyebut di sini, contoh di sini dalam bab nikah kahwin ahlul zimmat. Kan? Maka pemerintah serah kepada hakim di kalangan mereka, contoh. Sebab itu perkahwinan ahlul zimmat sah, kita iktiraf dia. Dia tak jadi zina. Ya, betul. Betul tak? Betul. Jangan angguk saja. Tapi dia berkahwin dengan cara dia. Dia angkat cara dia lah. Terutama sekali orang asli. Macam mana orang asli berkahwin dengan mereka. Kalau ikut dari segi syarak memanglah itu hukum kita, tapi hukum dia, hukum adat dia, itulah kaedah dia berkahwin, maka kita terima. Dengan syarat perkahwinan itu sah dari sudut mereka, hakim mereka, hukum dan kehidupan mereka, maka anak cucu zuriat dia itu menjadi anak cucu yang sah dari sudut kita beramal dengan dia. Dia kata ini anak dia, kita pun ya anak dia lah, janganlah sah pula. Menikah jadi siapa jadi wali, siapa aman, ikut hukum Islam tak boleh lah. Dia masuk Islam tak payah tak payah nikah balik dia. Tu cuma dari segi maslahah baik, kan mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, ataupun ulang nikah jika ada masalah. Kalau tidak, kekal. Orang yang bukan Islam sekarang ni apabila dia masuk Islam, dia masuk suami isteri, kita sah tak? Dia masuk Islam suami isteri, orang asli ke orang apa ke, tak? Dua sekali kita sah ke dia tu suami isteri dia tu? Kita tak sah dia suami isteri lah. Kalau kita sah, memanglah tidak mengikut cara Islam. Ini disebut syurga. Maka begitulah bab-bab lain yang melibatkan hak muamalah orang bukan Islam dalam istilah ahlul zimmah. Ahlul zimmah maknanya mereka yang tunduk patuh di bawah kekuasaan negara Islam. Di negara kita ni warga negara lah, warga negara yang bukan Islam tu. Tapi kena tengok balik sejauh mana ahlul zimmah itu diiktiraf oleh para fuqaha ataupun dalam bahasa yang lain, kalau negara kita ni majlis fatwa lah. Kalau tak ada masalah je. Kalau ada masalah, itulah tempat rujukan balik. Maka dalam konteks negara kita, mazhab Syafi'i lah yang dipakai. Qadi yang dipakai ialah qadi Syafi'iyah lah yang dipakai. Jadi kita kena berhenti setakat itu dulu, tuan-tuan. Di mana perbahasan syarat Islam ini di kalangan para fuqaha tidak khilaf. Yang khilafnya apabila melibatkan hakim di kalangan ahli zimmah, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, dia tidak syarat Islam. Kena faham tu. Itu. Jadi maknanya dalam negara seperti kita ini, pemerintah boleh melatih hakim di kalangan bukan Islam untuk di kalangan bukan Islam. Itu rumusannya. Itu merupakan perbahasan di kalangan para fuqaha. Maka tak timbullah masalah. Kita balik kepada kaedah asal, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusd minal ghayy. Dah jelas. Kaedah tu dah tak boleh paksa orang yang bukan Islam untuk dia mengikut cara Islam, sehinggalah
Maka dia mengucap itu pun kita minta dia mengucap itu dengan ikhlas, bukan paksa. Kecuali kalau darurat. Kalau bak darurat, maka lain dah hukumnya. Kita tawakuh dulu di situ jika ada apa persoalan untuk di pagi ni. Jadi nota ini akan dibawa ke bulan hadapan tuan-tuan. Saya minta maaf lah kalau benda tu panjang, tak apa. Kita bagi sikit tak apa. Sebab benda ni menyempurnakan hak ke atas kita fardu ain dan fardu kifayah. Kita sengaja nak sembang bab qadi ni, kita tak sembang tuan-tuan. Bab hakim, tapi kerana kita kuliah khusus, kita kemukakan dengan nota dan dengan rujukan. Kalau kita nak buat nota, nak buat rujukan, memang tak mampu. Wallahu a'lam. Ada apa-apa perkara nak dicadangkan? Saya tak pasti cukup tidak buat edaran tadi. Ada lagi ni? Ada lagi. Jadi kalau ikut susunan kita, kita pergi yang akan datang ini, untuk mudah ialah syarat lelaki. Hakim mesti lelaki. Lagi ada masalah. Lelaki. Orang yang jadi hakim atau qadi lelaki. Okey. Ya, sila. Tuan-tuan yang ada urusan boleh tukan urusan tu. Jadi aku tak ada apa-apa, kita tawakuf dalam majlis kita pagi ni dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallah astaghfirullah. Subhanakallah astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah masuk waktu syuruk. Jadi bolehlah buat syuruk dan apa-apa hajat-hajat berikutnya. Wallahu a'lam.